aku tak berapa suka dengan orang yang gemuk. And I judge a book by its cover. Aku tengok orang gemuk, aku cakap, alah, ini pemalas ni. Ini orang tak boleh harap ni. Ini orang yang tak ada disiplin. Ini orang yang tak ada self-control. So, aku memang akan judge orang. So, therefore, aku tak berapa suka dengan orang yang gemuk. Actually, apa masalah kau dengan orang gemuk ni? Kau pernah kena reject dengan awet gemuk ke? Isu yang kau main ni bro, terlalu sensitif bro. Apa-apa pun kau habiskan dulu ayat-ayat kau tu. Kejap lagi aku explain lah kat kau apa kebaikan badan gemuk ni bro. Geng, aku dah lama jugalah sebenarnya tak buat video macam ni kan. Sebab sejujurnya aku nak jauhkan diri aku daripada kontroversi. Sebab selalunya based on my experience, apabila aku meluahkan perasaan aku, akan ada segelintir ataupun ramai orang yang sakit hati dengan pendapat aku. Tapi aku fikir balik, apalah guna aku ada platform, aku ada influence, aku ada orang yang ramai yang follow aku, and apalah guna aku jadi Johan Ghazali kalau aku tak boleh meluahkan perasaan, meluahkan pendapat and meluahkan apa yang aku berfikir. So, benda yang aku nak meluahkan hari ni is, sebenarnya aku tak berapa suka dengan orang yang gemuk. Sabar, sebelum kau marah, sebelum kau condemn aku, sebelum kau viralkan aku, santai, relax, dengar dulu, fahamkan dulu, baru kau komen. Jangan komen dulu, let dulu. Aku tak berapa suka dengan orang yang gemuk, orang yang tak sihat, and orang yang tak cuba menjalankan gaya hidup yang sihat. Orang gemuk, orang tak sihat ni ada dua jenis. Jenis yang pertama, dia gemuk, okay, no problem. You know, dia tahu dia gemuk, dia sedar diri dia gemuk, dia sedar diri dia tak sihat, tetapi dia usaha. You know, dia cuba untuk menurunkan berat badan, dia cuba untuk makan makanan yang sihat, dia cuba belajar tentang nutrisi, belajar tentang cara menjalankan gaya hidup sihat. Okay, you have my respect. I respect you 100% and we have no problem. You know? Tapi jenis yang kedua is, ada orang gemuk yang tahu dia gemuk tapi dia tak kisah. You know? Orang macam itulah yang aku betul-betul tak suka. So macam itulah, nak tak nak, dunia ini kejam. And I judge a book by its cover. Macam mana pun lah, aku boleh tipu, aku boleh cakap, kalau aku tengok orang yang gemuk, aku tak ingat apa-apa. Tapi sebenarnya bila aku tengok orang gemuk, aku cakap, alah, ini pemalas ni. Ini orang tak boleh harap ni. Ini orang yang tak ada disiplin. Ini orang yang tak ada self-control. So, aku memang akan judge orang. So, therefore, aku tak berapa suka dengan orang yang gemuk. Faham tak? Tapi bila aku tengok orang yang fit, aku macam, wish, dia ni boleh harap ni. Dia ni confirm kalau aku panggil kerja, confirm dia on time. Ini kawan yang setia ni, kan? Aku akan judge macam tu, senang cerita. Tapi of course lah, as time goes on, mungkin ada beberapa benda yang bertukar. But based on first glance and based on real life, macam itulah pemikiran aku. And aku tak tahulah kalau ada orang yang setuju. And of course, aku masih ramai kawan yang gemuk, you know. But 99% of kawan aku yang gemuk semua jenis yang pertama. Jenis yang tahu dorang mungkin menjalankan gaya hidup yang tidak sihat. Of course, aku tak perfect. You know, aku tak perfect. Aku kadang-kadang aku pun bulat sikit. Aku pun makan terlebih sikit. Aku pun tidur lambat. Aku pun makan kek ke, makan ni ke. Tapi aku sedar. You know, and apabila aku sedar, aku tahu apa yang aku kena buat. So macam aku makan kek, aduh, mungkin esok kena jogging lebih sikit kot. You know, so itu je lah sebenarnya. Aku just nak tahu ada orang yang setuju dengan aku ke tak, atau aku sendiri je.
Sebab aku tahu bila cakap pasal orang gemuk ni, ramai orang terasa. Sebab Malaysia adalah antara negara yang paling gemuk. Allahu Akbar. Penat aku tengok. Hari tu aku pergi Jepun. Engkau nak cari orang gemuk susah, kau tahu tak? Sebab apa? Sebab gaya hidup sihat diorang. Kau nak cakap dia tak makan kek, tak juga. Aku pergi makan kek, ada je orang Jepun makan kek. Tapi semua slim, semua sihat. So daripada situ boleh nampak lah diorang punya balance. Tapi kalau kat Malaysia, ya Allah, engkau nak cari orang kurus susah. Kalau jumpa pun yang kurus kering macam main dadah kan. Macam mana bro? Kita sebagai negara, we have to level up. And cara untuk level up is kita perlu jaga kesihatan badan kita. Kita kena jalankan gaya hidup yang sihat. Sebab badan cergas, otak cerdas. You know, benda ni dah belajar dari dulu lagi. So nak tak nak, inilah realiti hidup. And aku just nak meluahkan perasaan. Santai bro, relax bro. Relax, benda boleh bawa bincang bro. Kalau tak boleh bincang, kita tumbuk bro. Pow! Hello guys, welcome back to my channel. Mengikut data National Health and Morbidity Survey, Kementerian Kesihatan lah guys, statistik terbaru menunjukkan lebih separuh daripada rakyat Malaysia sekarang berada dalam kategori overweight ataupun obesity. Kalau fokus pada kategori obes saja, bukan overweight, anggaran terkini sekitar, kalau lelaki kan, sekitar 15% hingga 16%. Kalau perempuan pula sekitar 20% hingga 23%. Purata keseluruhan untuk rakyat Malaysia sekitar 18 hingga 22%. Tapi if kita campur sekali overweight dengan obesity ni, Malaysia sekarang dah cecah sekitar 54% rakyat dewasa dalam kategori berat berlebihan ni. So maksudnya lebih kurang 54 daripada 100 rakyat Malaysia sekarang overweight ataupun obesity. Dan berdasarkan statistik National Health and Mobility Survey ni juga, perempuan memang lebih tinggi kadar obesity berbanding lelaki. Lelaki pula lebih ramai dalam kategori overweight. Mengikut data juga bro, obesity ni bukan berlaku disebabkan malas je bro, tapi disebabkan oleh polycystic ovary syndrome. Gangguan hormon bro. Gangguan hormon, bukannya malas ataupun tak jaga makan. Tu hormon punya punca bro. So mana boleh kau cakap ataupun kau judge orang yang gemuk ni by its cover. Not fair lah bro. Sedangkan kau pun cakap kau respect kan someone gemuk tu if dia belajar tentang nutrisi, belajar tentang gaya hidup sihat, and so on and bla 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 kan. Apa yang kau cakap tadi, dia kena belajar kan semua benda. Tapi kenapa kau tak belajar untuk ambil tahu pasal someone tu kenapa dia jadi gemuk? Cuba try tanya dia ke, or someone yang kau boleh tanya ke kan, sebelum kau judge dia. Maybe dia bukan malas, tapi disebabkan hormon dia yang penyebab dia jadi gemuk macam tu. So point aku, kau pun kena belajar juga kan untuk cari info sebelum judge seseorang kan. Baru kau dapat respect dari orang. Betul tak? Macam kau respect orang kalau dia belajar kan pasal nutrisi, cara gaya hidup sihat kan, apa benda semua tu kan. So kalau kau nak orang respect kau kena belajar juga kan. So by the way, it's a good issue yang kau mainkan actually. Untuk menyedarkan yang kategori 2 yang kau cakap tadi, yang pemalas tu, dia ada tapi sikit. So yang trigger tu kebanyakannya yang malas-malas ni lah actually. And actually isu ni baik bro, terbaik. Tapi kau pun kena belajar juga. Apa-apa Roger.